Kau dah tak ada hati kat dia? Kalau aku nak dia, aku tak perlulah nak filekan cerai tu. Kau tak payahlah nak buat plan jahat untuk dapatkan Aizril. Tak payah nak bersaing dengan aku. Sebab aku pun tak kuasa nak berubut pasal lelaki. Aku hargai sangat kalau kau dapat pujuk dia, suruh dia tinggalkan aku. Kau nak terima Luqman? Tengoklah macam mana, boleh juga difikirkan. Tapi yang penting kau kena bawa Aizril jauh-jauh dari aku. Kau mesti nak apa-apa dari aku kan? Boleh juga. Kalau kau nak bagi aku duit ke, barang kemas ke, apa-apa yang ada nilai lah yang aku boleh guna. Anak-anak macam mana pula? Dia kan sanggup buat apa je untuk anak-anak. Itu yang tiba-tiba tak jadi kahwin dengan aku tu. Tak apalah, nanti kita bincang lah. Gila-gila jaga anak-anak. Takkanlah semudah ni kerja aku. Tapi orang baik Allah makbulkan doa kita kan. Terutama orang yang tak anyaya macam aku.